Pernah tak Anda dengar nama Yasser Abu Shabab? Di sesetengah media, namanya pernah disebut-sebut sebagai seorang pemimpin tentera di Gaza. Tapi, hari ini saya akan dedahkan siapa dia sebenarnya. Hakikatnya, dialah wajah sebenar seorang pengkhianat kepada bangsa Palestin. Kisah ini bermula dengan asal-usulnya. Yasser Abu Shabab berasal dari suku Badwi Tarabin, sebuah suku yang cukup berpengaruh di sempadan Gaza dan Sinai, Mesir. Rekodnya tidaklah sebersih yang disangka. Pada tahun 2015, dia pernah dihukum oleh pihak berkuasa Gaza atas kesalahan pengedaran dadah dan juga pencurian. Hidupnya berubah sepenuhnya apabila perang besar meletus pada 7 Oktober 2023. Ketika penjara-penjara di Gaza dibom, dia berjaya melarikan diri. Namun, dia tidak lari untuk menyelamatkan diri, sebaliknya dia membawa dendam dan cita-cita gila untuk menubuhkan kekuasaan sendiri. Sejak itu, dia menubuhkan satu kumpulan bersenjata bernama Popular Forces. Kumpulan ini bukanlah pejuang seperti yang mereka dakwa. Ia adalah gabungan manusia-manusia yang hilang arah. Ada bekas pegawai keselamatan, ada serpihan kumpulan kecil yang lain, dan ada juga yang hanya mahu membalas dendam pribadi. Mereka menamakan diri sebagai pejuang, tapi realitinya mereka menjadi alat untuk mencipta kekacauan. Mereka menembak penduduk awam yang cuba berjalan pulang ke rumah, menjarah lori-lori bantuan yang sepatutnya sampai kepada mereka yang memerlukan, dan mengawal laluan kemanusiaan di Rafah seolah-olah nyawa rakyat Palestin berada di tangan mereka. Lebih teruk lagi, beberapa laporan menyebut bahawa kumpulan ini menerima senjata dan bantuan logistik daripada Israel sendiri. Bayangkan, musuh sebenar menjadi penyokong mereka. Selepas gencatan senjata diisytiharkan, pihak berkuasa di Gaza memberi mereka tempoh 10 hari untuk menyerah diri. Tapi Yasser memilih jalan penentangan. Dia memilih untuk terus menumpahkan darah saudara sebangsanya. Maka, pertempuran pun tidak dapat dielakkan. Di kawasan Sabra, selatan bandar Gaza dan berhampiran Hospital Jordan, pertempuran sengit berlaku. Di sinilah, seorang aktivis yang kita kenali, Saleh Al-Jafrawi, ditembak dengan 7 das peluru. Bukan oleh musuh, tetapi oleh tangan pengkhianat seperti Yasser Abu Shabab. Inilah kisah sedih tentang pengkhianatan di tengah-tengah perjuangan. Semoga kebenaran terus terungkap. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk tekan butang like dan share. Follow akaun TikTok Deru Ombak untuk lebih banyak pendedahan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.